Welcome. Welcome Zul Caster Angler. Tu. Agak tu punya lamar. Zul. Sepatah dua kata nak bagi mancing. Weh. Tak, ini jangan kumpau. Kalau kumpau aku ban kau. So kita orang dekat Exotic Park Fishing Rawang. Tu lah. So kau tu pemayaran. Mari. Welcome Rock Line State 1. So ayolah kita setting-setting dulu. So player-player kita ada Zul, Rashid dan juga Arif. So kita orang plan nak buat makan-makan hari ni. Kita nak buat makan-makan santai-santai. Zul, kau beli ais tak Zul? Ada ais? Aku bawa ais. Ais ada ais? Ha? Ais tak ada? Aku dah cakap bawa ais, kau cakap tak payah. Alamak, sorry lah Zul. Tak apa, nanti jari dah keluar. Dekat ni, dekat depan luar sikit. Depan ni. Aku takut kau jauh daripada Bangi, malah kacau. Mari. Semua player-player kita dah setting. Dah setting. Special. Lauk special hari ni, sambal udang petai. Oh my god! Wow! Lapor? Apa tu? Sana dah tak ni. Dah buat ni. Dah. Dah setting kak, jangan risau kak. So, player pertama kita, Rashid, ingin menduga. Setting right sikit. Situlah cip kejadian dia. Ni kau biar sini. Biar dia makan. Nanti kalau kau dengar bunyi set rot kau. Damn! Kau turun ke bawah. Mana dia makan lah. Mana ayam segar ni tadi? Tu atas tu. Kau potong kecil-kecil sikit kan. Potong dadu ke. Panjang ke? Nak kena tambah tegak-tegak ke apa? Tak bayar. Kalau nak tambah pun tambah aku punya adu kata masin sikit. Zul, makan Zul. Guys, makan guys. Sebelum lalat ni boleh luasa. Rugi ke tak makan ni ah. Makan snap ni? Apa snap? Pakai snap boleh tak pakai snap? Aku dah ikat dah untuk ni. Tengah panas ke? Okey, makan udang masak petai. Kucing dah cek sudah. Sedap. Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Wih, awan. Lapor. Kena. Kena. Siapa punya Yoran? Siapa punya? Kena. Main kuat ah. Ada tu. Kau punya mana ni, Cik? Kau punya pun ada macam ada tu. Dah bawa ke depan tu. Aku punya pun dah makan nak eh.
Oh, enak. Dah terlepas ke? Ya, memang. Weh, kaki aku sakit. Enak. Okey. Ngam. Nak lagi sikit? Enten tutup dulu ah, takut lalat masuk kat celah. Lalat dalam tak ada? Alamak. Dia ada makanan dia setengah lagi. Ya. Ya. Ada ni. Dia baik. Geli-geli. Ini campak eh? Ha, tarik karau. Okey, saya nak campak. Okey, kau pegang guna ni. Guna apa jari indeks kau ni. Ha, pegang itu. Okey. Oh, Ah. tak lepas. Yes, bila kau nak baling kau lepas ni nampak? Tengok ini. Lepas. Ini lock eh. Yes. Okey, campak sambil-sambil lepas. Boleh. Ha, boleh. Boleh. Oh, Ha. Dan tutup bel arm. Ha, betul tak sini boleh? buka. Ha. Ha, yes. Dia auto tutup eh. So dia tapi kau kena tutup ah. Okey dah. So kau letak je sini. Nanti dia akan kalau main bottom ni biasa ikan akan cari umpan lah. Ambil aja. Nanti kau tunggu dia tarik ah. Macam brother tadi kalau kau. Kena bang, kena lagi bang. Dia main-main ah. Kuat main ah. Oh, ada ni ada. Ni kena. Oi, ada. Ada. Boleh. Nak minta boleh ambil. Boleh. Ha. Ada. Yes. Come on bro. We can do it bro. Come on, let's go. Come on bro. Come on. I get you better angle lah. Depan doi. Ha. Ada ikan berenang kat atas. If not, the camera just show your ass lah. I don't want that happen. I promote Huh? merah. Merah? Ikan merah. Oi, jangan ikan merah. Mana ini air tawar. What the fuck? I think this one patin lah. Apa, chop raya kot. Pacu. Pacu lah. Si. Pacu. Wah. Oi, dua eh. Dua. Nampak. Oi, dua lah. Nampak. What the f***? Shit. Boleh balik depan. Balik di depan ni. Nampak. Ui, wow. Minta tolong. I think you good. Ni ada. Tu ada. Huh? Nampak tadi. Mai, mantap. Diikut sekali lah. Nak makan member lah. Okay, oh, nice. Mantap. Oh, wah, nice one. Thank you. Wait. Jom, mari mancing. Makan. Ui, kuat siap. Aduh, ui, kuat. Ui. 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 Kuat siap.
Ikan dia memang tak relax ah. Besar. Besar. Oh, ya Allah. Ui. Gila. Besar mat. Kanan. Kanan sikit. Ayo. Ui. Oh, lo. Ui. Oh, lama. Oi. Patah. Masih ada. Sekejap. Rod baru. Saya dia. Oh, patah Rod. Makan modal. Ayo. Boleh tak? Tak, air pegang. Come. Tu, segi air pegang. Okay. Huyo. You catch the tail. Ni I hold your ni. I hold you. Don't worry. Ui. Okay. Cuba. Jangan tarik. Your hand. The fuck? Ya. Oh, besar gila. Dah, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Kita tolong. Bye. Tapi sedih hati ya. Tak apa, it's okay. Things happen. Ini pertama, first ikan terus batang mat. Ha. Ni berapa kilo weh? 7 kilo ada ke? Ada ni, awak punya ni. Awak timbang lah, sana. Jom kita pergi timbang. Jom. Senyum je ikan. Ni bawang merah. Bawang merah catfish. Rata catfish. Kejap aku pergi ambil ni jap. Memegang legri jap. Hey guys. Ikan. Korang tengok ah. Pakai gambar tu guys. Awak tegak. Tak nampak awak melengkut macam tu. Awak kena tegak. Ha? Awak tegak. Badan awak tegak. Ikan tu ke depan. Okay. 1, 2. Berat tu guys. Okay. Oh my goodness. Besar ikan dia. Mari kita timbang. Terus masak. Timbang. Kari. Timbang. Cakap kolam ni. Kalau dah patah karok kau. Timbang. Bik, yang hadiah apa? Rod tu eh? Tak. So kita timbang berapa kilo ah? Kilo. Baru 5 kilo. 5 point. Kecil Kecil 5.6. Tengok besar ikan ni. 5.6 kecil je. Tak besar sangat. Sungai buah pun tak ada besar ni. Ni 5.6 pun boleh patah orang kerut dah. Gila. Tapi tak ni, kita bagi dia hanyir sikit. Zul, aku bagi hanyir sikit Zul. Aku asapkan ni sikit. Okay, bye-bye. Thank you. Mantap. Yes. Tak nanti patah. Nanti
Kau apa gulung? Tarik, lagi gulung. Wah, ui. Ni. Sikit, ketat sikit. Jangan ketat sangat. Yeah. Dia memang ikan kuat ni. Bagi dia penat, tak apa. Okay, Cik. Kita tengok daripada view Rashid Daripada view Rashid. Wih. Okey, daripada view Rashid. Gulung lah, kacau orang lah. Kadang Zul. Gulung lah Zul. Kacau Rashid tengah tarik. Memang boleh tak Zul? Baik. Zul, Rashid baru balik. Kau dah setengah jam Zul balik. Yang ni kita layan ya. Layan je. Sampai kau penat. Dia ikan penat tak apa, jangan kau penat. Okey. Kat atas. Macam mana? Ya. Biar je dia pergi. Ya Regi. Sampai bila dia stop kan. Kau taruh dia. Gulung. Kuat duk. Habis tadi. Habis tadi. Wih, tak boleh. Yang ya. Okey. Okey. Di tengah stop. Okey. Karo. Di tengah stop kau karo. Ada ke apa? Dia ikut kau, jangan kau ikut dia. Ke atas. Yes. Okay ni, Cik, kau tengok. Ni, tarik. Cik tengok ni. Tarik, karo. Okey. Karo. Tarik. Karo. Sing. Yes. Kena asyik. Tarik. Karo. Lawan. Zul, cepat dah Zul. Dah setengah jam lah tunggu kau balik. Sabar. Ni dapat. Wih, gila. Dah. Ya. Aku tak sikit. Ya. Okey. Okey. Itu ketat kan? Jangan duduk. Oh, okey. Dia tarik. Kuat ni. Kuat. Jangan serik Cik. Weh, best doh. Bila dah best duk. Cakap balik. Oh, listing aku. Yahoo! Bila dah best duk. Memang kat sini dah tuan kan. Apa dia? Aduh. Tarik. Bila dia dah berhenti kan. Okey, kau pam. Tarik. Okey, pam. Faham ni? Pam, tarik. Pusing. Okey. Pam. Kalau di tengah pergi biarkan. Pam, tarik. Dah naik. Oh, capek payah lah. Okey. Kalau di tengah pergi biar. Tarik. Pam, tarik. Kau ulur baru kau gulung. Pam, yes. Ulur baru gulung. Okey. Tarik, tarik gulung. Tarik. Tarik. Okey. Mantap. Oh, macam tu. Lagi. Dah dekat. Come on, Cik. Dia datang. Cik, dah dekat ni. Lawan tetap lawan. Sikit lagi. Lagi, Cik. Sikit lagi. Tangguh. Tu. Mana? Sikit lagi. Bukan sangkut. Makan Wan, cepat Wan. Makan Wan. Come on. Lawan tetap lawan. Sikit lagi, Cik. Dah nampak, Cik. Ikan dah nampak. Pam. Okey. Okey. Okey, ke depan sikit. Okey, karang. Okey. Pam pergi. Oh, okey. Jangan tinggi sangat pam. Kalau dia tengah pergi biar. Okey, dia dah slow kan. Dia dah berhenti kan. Okey, ke pam. Pam. Okey, pam. Ada. Pam dia. Ada. Pam dia. Okey, let lo kalau lagi sikit. Dah dekat tu. Sikit. Bagi dia landing depan Zul lah. Masuk bunyi je daripada tadi Zul. Tak apa, santai. Tak payah pang. Okey, kalau dia tengah pergi kan, nampak dia tengah pergi. Set biar. Ini 20 kilo ni Cik. Weh, ya ke? Jap. Ni naik. Kau ni alihkan. Boleh. Okey. Dia bawa ni tak kacau. Okey. Boleh. Ui, yo. Kalau dia tengah pergi biar duk. Ni dia tengah pergi lah. Dia tengah pergi biar santai dulu. Rashid. Aku risau patah orang punya. Rashid. Biar jangan pam. Biar je. Biar. Aku dah setting dah. Tak payah tekan lah. Sikit. Okey, dia tengah berhenti kan. Okey, pam. Lain lawan.
Lawan. Dah penat dah ni. Lawan Rashid. Lawan. Sikit lagi. Dia tengah pergi dah. Dia tengah pergi. Okey. Oi, berapa penuh? Belum, weh. Penuh. Weh. Inilah mancing. Saya pergi jogging kan macam. Okey, pam. Naik dia, pam. Lagi. Lagi. Ui, kapur. Sampai tu. Tak dapat. Lagi. Nak sampai dah. Ini tadi yang putus tadi. Tengok ada mata kail lah. Takut kau tarik tali ke? Ada orang ni dah. Dah dekat. Dah dekat. Dia lari lagi. Panggil. Okey, pam. Pam. Tak boleh kuat sangat nanti patah. Itulah orang punya ni. Tinggi kat bawah tu. Oh, dah nampak. Eh, besar. Ui, lagi. Nanti kau buat kesilapan macam aku tadi. Oh, okey. Ya, dia nak pergi biar nak pergi. Dia memang stamina memang kuat siapa ya. Gila. Okey. Tenang. Tu relax. Bagi dia dah tenang kat sini. Kat depan baru. Okey. Dia memang stamina macam Raya memang tak relax. Oh. Dia Dia panggil Zul Chow Praya. macam Raya. Dia tarik. Oh. Dia ada dulu, dia dah stop again. Okey, kau pam. Ya, dia tarik lagi. Lagi. Okey, pam dia. Pam dia. Dia ikut. Jangan dia mancing kau mancing dia, Cik. Kau mancing dia. Bukan dia mancing kau. Baik Haji. Lagi, dia tak pergi sikit. Seret dia. Bagi dia penat. Seret dia sikit. Seret lagi sikit. Ya. Naik dulu. Nah, boleh. Tarik. Biar kalau dia pergi. Dia lari lagi. Cok Raya. Tipe ni licin lah. Yo. Licin bang. Pam. Dia tengah lari tu. Kau. Mari. Mari. Lagi depan sikit, Cik. Ada 8 kilo. Pamit. Menanglah Rashid ni. Okey, Oh. Ui, besar. Oh. Besar Haji. Gila lah Cik. Gila besar ni. Mantap bro. Dia. Tak gambar. Oh dia. Oi. Patah tangan aku. Relax bang. Relax. Rating cantik ni Cik. Sini. Kau kat sini. First gambar ikan Sini. penting Cik. Sini. Pegang. Dia pegang. Kau ni dia. Oh, pegang ni. Ekor yang bagus. Kau sini, okey kau duduk. Duduk. Tegak. Ya, kau relax. Aku setting nak ngau ni tau. Ya. Awkward. Sini ya. Itu Okey. 1, 2, 3. 7.9 7.9. Tolak lip greek 100 gram 7.8. Okey, dah tahu dah dia siapa talent terberat. Cik, tengok ni Cik. Weh, mantap. Patah dua kata. Aku nak kata Hari pertama mancing, first time dapat 8 kilo. Apa cerita? tak boleh berkata-kata. Tak ada kata. Makan petai dulu. Makan apa? Sama masak petai. Udang masak petai. Kita makan dulu. Makan dulu Alright, cantik. Zul dah setengah jam baling. Member baru balik tu. Oh, sana pun makan. Okey. Hanis. Pacu. Okey, kita tengok daripada sudut pandangan Hanis pula. Bismillahirrahmanirrahim. Pacu. Mari sini. Pacu. Oh, padu apa ni?
Okay, game over. Game over. Okay dah. Iya. Tak sempat nak makan lah Zul. Aduh, macam mana ni Zul? No, God! No, God, please, no! 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 Sangkut mata, Mat. Aduh. Dah sampai seminit lah. Okay. Okay. Satu gambar please. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mantap. Untuk membakar semangat Zul untuk dapat ikan. Zul. Hadiah dah keluar. Ikan mana ikan? Hadiah dah keluar. Ikan tak keluar lagi kau punya. Aku bagi kau semangat Zul Aku tak sini Zul Ada 4 hadiah. Kau musahirkan korang. Alright. Dari sudut pandangan Zul. Zul, tengok pandangan. Zul, tengok sana Zul. Tengok tu. Oh, dia tarik. Itu cara tarikan. Nis. Tarik kat sini. Panas sana. Tarik sini panas. Tarik ke sini. Tarik sini. Panas. Sana panas ni, tarik kat sini. Mantap. Sebelah tu. Zul lah, gurau-gurau je Syam. Mantap. Ini umpan pucuk paku ni. Nis, dari sudut pandangan Zul aku rakam. Astaghfirullahaladzim. Jom kita mencari reptil. Kenyang mat. Reptil ni tak susah. Kita baling dia dekat structure bawah ni je. InsyaAllah dia ada. Situ. Nanti makan. Okey. Alah, kecil je. Ada. Tu masalah sini nak landed kan dia. Sekejap. Macam mana nak buat dia? Sawut dah, pegang. Ni pegang. 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 Takut Ni tak patah. tak patah ni so. Baik, jangan jatuh. Bunyi dia. Lepas. Tekan. Ni tekan. Okey. Kecil. Bang, topang bang Bang. Topang bang nak baling bang. Bang, sorry bang. Topang bang nak baling bang. Bang, topang sikit bang. Perut bang. Topang sikit bang nak.
Oh. Tak, langgar tadi. Cik. Besar lagi. Oh, dah bawa tali awak Haji. Weh, dia bawa 2 ke? Kau bawa jangan kau ke sini jang. Sini jang. Bawah ke atas? Kau okey. Titan. Oi lagi. Bayar lagi ni. Bakar darah. Zul, bakar darah. Lepas. Hah? Hah? Lucut. Lanjut. Habis. Habis salah. Okey. Tak apa baru. Apa cik dia pergi kat pasar. Tapi patutnya masa bunyi tu cik pergi kat sebelah telinga Zul. Tak apa. It's okay. Masalah dia tahu nak baling ngam-ngam kat kepala ikan tu. Ngam-ngam kat mulut tu. Padahal dia baru baling tau. Aku pun perhati dia baru baling. Dia betul ngam-ngam disuapkan kat ikan tu. Tu yang dia dapat tu. Dia baling betul-betul depan ikan. Ada je. Ikan dengan mulut je. Kita dah pacak lama lah. Aku nak baling sebelah Rashid dah. Sebab dia tahu lubuk mana. Cik, mana cik? Tunjuk sikit cik. Aku baru nak try sini. Kau baling situ, aku baling sebelah kau. Kau baling mana cik? Aku nak tengok, aku nak baling sebelah dengan Rashid. Kita main baling je. Sebab dia tahu lubuk mana. Ayam ni pun dah barai lah. Ayam pun dah barai. Dah gulung-gulung dia. So, at least kalau umpan dia tak nampak, dah main umpan aku. Sini cik betul lah? Sini tu je Okay, aku letak sini. Itulah patut ikan tak makan. Rashid bagi suap kenyang ikan. Alamak. Ikan dah kenyang, besar-besar tu. Tentang ni dah gasak kan. Zul! Try lah 9 kaki mana tu lepas dia boleh masuk kaki. Ketat Andrek. Main hokok. Hokok aja weh. Hokok di bibir. Betul otai orang kata. Rokok di bibir tak. Gudang gere. Gudang gere. Tak relax man. Gudang gire. Tengok. Ikan besar tak apa, tapi gudang gere tu. Woi, gudang gere, Mat. Gudang gere, Mat. Betul garing ah. Tarik Zul. Mantap Zul. Lagi. Pam Zul. Ke sana Zul. Ui, dia tarik. 20 kilo. Oi. Lawan cik ni. 20 kilo guys. Okey, mantap Zul. Tarik lagi Zul. Oh, tapi joran tak apalah. Saya tak nak ni lah. Kira dia tarik lah. Zul. Tarik Zul. Yang puntung ni jangan kena dekat ni, putus nanti. Puntung jangan kena dekat tali, putus nanti yang. Ui. Mantap. Mantap tu. Pelampung lah Zul. Okey. Tarik Zul. Boleh. Ya. Besar. Ini pelampung. Besar. Mari Zul. Besar Zul. Nak 10 kilo lebih ni. Ni lebih 10 Encah Zul, bateri tengah 2% ni Zul. Lebih 10 kilo ni. Oh tu kau jangan ini ranking aku Ni ranking kira pegang. Nampak dah tu. Buat apa tu? Panjangnya tu. Jangan. Jangan. Pancang cabut mana pancang cabut. Pancang ni. Dia cabut pancang. Tu tu. Siap. Macam mana dia boleh cabut? Benda dah tanam dalam kot. Tak tahu. Ikan tu tarik kuat tu. Mantap Zul. Zul sambil tarik. Isap sikit. Puntungnya dah ke ni dah. Sambil isap. Yes, betul. Ini Kasih asap keluar. dia tahan nafas tu. Tak tarik tu kok dia. Dia punya debu dah sampai ke sini lah. Sikit Zul. Lagi pam Zul. Campur ni. Ui lagi.
Dia Chao Phraya memang ni tu. Dia punya apa nama stamina dia. Adalah insurans. Ada. Tengok. Izul. Chaupa. Ha? Chaupa. Sekejap boleh lawan 7.8 tak? Oh, Kecil. Juk terus. Naik atas. Okey. Okey. Bateri 1% Zul, cepatlah Zul. Nice. Okey, cantik Zul. Wey. Ni kalau ranking bagi 2 Bagi 2. Besar, nampaknya besar. Besar. Nampaknya besar. Mari. Timbang dulu Zul. Ini besar gila. Timbang lu. Berat air tu. Berat air. Oh, kalau dah keluar dah kering lah. Dah keluar dah kering, tak ada air lah. Timbang. Dia tangguk tu bukan main panas lagi lah. Mari. Semua kan makan. Tak. Tak atas. Dia kata kalau lama sangat kat atas dia kering. Tak boleh lawan. Tak lepas. 5.6. Ni depan sikit. Samalah 5.66. Saya ambil gambar 5.6. Tapi badan panjang lagi dia. Nampak macam besar lah. Kan, badan panjang. Perut dia lepes sikit. Perut dia lepes tak makan. Tadi dah letak batu ladung dalam tu. Okey. Tak, aku rasa dia berat sebab Zul tarik lama sangat. Dia Air dah kering tadi. dia exercise. Wait a minute. Who are you? Bateri gua habis. Kita sambung dari sudut pandang Rashid. Okey, tarik je. Alamak. Lepas ni. Aduh. Tali orang. Siapa punya tali ni? Tapi ada ikan tu. Ha, mana? Ya. Oh, habis dah. Sorry. Ada ikan ni. Oh, dah lepas. Ya tu, tarik lagi tu. Oh, lagi. Dia tarik tali orang. Uyo. Ya, oi. Mantap. Alamak, baru gua nak pergi. Ada? Ada lah. Ada lagi lah. Ada. Okay guys. Korang sambung pandangan daripada brother Hanis lah. Mantap. Mantap. Chaupa. Panas. Penat. Dah. Ya. Baik dah. Dia pakai ni kamera. Ui. Mantap dah. Jadi panas.
tarik. Zul, tali kau Zul. Letak pacak oh. Layan dia. Jangan lawan kan. Tu nampak dia ikan ni. Macam ekor merah tu. Bukan, tu pelampung. Sorry. Oi. Tu lah, otai tak boleh lawan. Lepas. Dah tepi ni bagi dia penat je dah. Oh, dia tarik lagi. Jangan bagi kendor je. Dia tak kena tu. Jauh. Dia terbesar kali ni. Weh, dia melawan weh. Tu jangan rendah sangat. Dia macam 45 degree. Sebab Macam tu. Oh. Dia sini. Dia Kalau bawah sangat takut drag kita ni terlepas daripada kaki. Ai. Okey dah. Dia penat je dah. tu. Tu nampak dah. Ai. Slowkan tarikan tu. Jangan main je. Wah, berat je. Betul ni. Dah penat. Ini besar. Macam ni bulan. Oh, dia nyelawan. Ei. Rotin ni. Dulu ada 10. Buluh. Oi. Buluh. Wah. Buluh dia. Bukan. Berat tu. Berat daripada yang biasa. Tukar pelampung semua. Mari. Pelampung tak dulu. Bang. Wih. Lenguh sangat aku. Oh, Ui. Ui. 9.3. Weh, mantap. Abang ni menang. 9.3. Rashid dah ada yang motor. 9.3. Weh, sakit pinggang weh. Abang ni tak kapal lagi. Lampung ah. Terbalik. Roti jang. Roti. Itu je. Roti Salut Pandan. Roti pandan Roti Pandan. Lampung. Tukar roti pandan. Musuh ah. Tukar open. Ha, cepat. Jom. Jom, Mama jom. Wan. Dapat pegang mulut menjadi dah. Ni gigit tangan kau. Dapat pegang ni okey lah. Ha, turun lagi. 1, 2, 3. Wow. Akhirnya Arif dah tak gumpau. So okay, korang layan lah Aku dah tak larat dah buat ni. Mantap Rip. Pergi Rip. Buat lari dulu. Terkerai je. Pakai isi ayam Isi ayam. Pelampung. Ui, bunyi dia. Akhirnya. Zul, kau dah tak ada kawan Zul? Kau dah kesorangan ni Zul? Biar dia pergi dulu. Okay, stop, kau tarik. Tarik. Ah! Stop.
Biar pergi dulu, biar pergi dulu. Saya dekat aku. Biar pergi dulu. Bunyi brake tu tak boleh kuat lagi. Menganjing. Panas Arif. Sana Arif. Duduk kat sebelah Zul. Panas. Benda tu. Retin. Uish. Retin. Ui. Retin. Biar dulu. Uish. Ini tukar bottom tak Zul? Bottom. Lampung lah. Lampung. Lampung kan? Oh. Ui, apa ni? Sedap je. Lek, biar pergi dulu. Dia lawan Zut. Okey, baru tarik. Time dia pergi jangan ni tau. Wah, Zul saja yang ada sini. Ini ke? Benda boleh dari belakang kot. Tak. Apa tu? Takkan baju? Cabaria. Cabaria. Sabarina. Bawah. Layan. Layan lah kau. Oh, Cabaria. Bunyi dia nakal lah. Oh ya Allah. Besar ni. Ai. Okey, tak lepas. Nama. Ini Macam kecil daripada berat aku juga. tadi. Macam berat. Mantap dah. Aduh. Macam berat tu. Lengur tangan tu. Ini paling besar ni. Macam berat. Paling besar. Thank you. Ada. 7.2. 7.3. Nampak yang ketiga. 7.3. Okey. Aduh. Ambil gambar tu leh. Satu kali. Sampai. Grip. Ni grip. Lagi. Ah. Sakit dengan aku tu. Bagi ujang pula. Bagi ujang. Nah, seorang lagi kena. Ini baru pacar. Masalah leher ni tak kena daki Zul lagi. Ni nak kena daki Zul. Ni layan daki. Daki ni pula. Ni caupa juga ni tapi besar ni. Besar ni. Takkanlah nak 10 kilo tu. Daki ni kan. Serius lah ikan ni. Wow. Wih. Serius ikan ni. Wih, lain macam babe. Wih, lain. Ni bukan ikan ni. Ini kereta kancil ni. Mai datang sini. Oh, ombak dia. Wih, ombak dia. Ini besar. Besar kan. Gila. Ini gila. Ini besar.
Mana apa ni? Tak tahu. Tapi besar. Besar. Masalah mesin belah ribu tak ni. Oi, ni lesen agung ni. Ikan apakah? Dia kena layan. Oh. Besar. Besar. Tadi pun tak macam ni. Oh, tadi yang 9 tak macam ni. Penat. Okey, dah tahu dah siapa ranking. Ranking tu berat. Wih, tak naik, babe. Umpun-umpun siut. Umpun-umpun. Bukan roti, bukan dedak ah. Tu umpun-umpun atas bok tu. Ha. Umpun-umpun Zul, aku dah. Aku dah cakap umpan killer. Sebab dia busuk Dah Ha. busuk kan. Tak Pun lah tak naik ni. Besar siap. Nak tengok Besar sangat ni. Tekan lagi lah. Aku rasa ni monster kolam ni lah. Drag cair. Kasih air sikit. Zul, kasih air sikit Zul. Zul, kasih air sikit Zul. Tolong lah Zul. Letak air sikit. Cuba air sikit. Cair drag aku ni. Banyak-banyak kot ni. Masalah dia tak nak tunjuk muka babe. Tengok nak. At least nak tengok lah. Ikan apa yang makan umpun-umpun ni? Okey, timbul kau. Oh, caupa. Besar. Sabar sayang. Ui, kuatnya dia. Ui. Dia tekan ke bawah. Oh. Ui, lengoy. Kis nak try? Ha? Try lah. Bukan selalu. Ni dah confirm lekat dah ni. Kasih landing satu kali. Berat sangat ke? Berat. Ni masa lebih 10. Oh, itu je. Nampak ni besar. So, lebih 10. Tengok abang ni punya gaya pun. Tahan. Lebih 10. Dah lekat lah. Jangan longgarkan, ketatkan je. Bawa dekat topik. Tua dah ni. Dia lagi nampak sauk lagi dia takut dia. Dia berpengalaman tu. Aku pergi buat rekod apa? Dekat aku ada GoPro dah. Okay, ini Kes tengah menarik ikan cauparaya. Aik Kes. Ha. Ikan tak nak naik lagi tu. Ha. Aduh. Ikan makan umpun-umpun laut. Nampak dah. Jadi Nampak dah. cangkuk 2-3 ekor eh. Kepala bercala-cala ni. Ui, besar kepala dia. Ni kedebe. Bagong. Bagong. Okey. Dia nekan Kes. Tahan. Macam kecil sangat. Tangguk tu yang besar tu jadi kecil tu. Nampak kecil. Baik. Tamat. Kes longgarkan sikit. Okey dah, ke depan je. Saya longgar. Besarnya. Okey.
Besar. Satu, dua, tiga, empat. Besarnya. Besar. Terus ke penimbangan. Kau. 13. 11. Jangan kau letak je. Tak iwa, letak iwa. Buang. Tak muat. Buang tangan. Lagi. Baik ya. Sedap Berat. No kau. Diam. 10. Mantap. Ini bawa betul jackpot. 10.00 Mat. Pun kat atas tu. Silakan pakai. 10.00. Tak ada berapa gram pun. Kepala dia besar paling itu je. Besar tapak tangan kau. Gigil tangan kawan tau. Gigil. Semua masa. Lepas ni bini Zul pula. 10.00. Alright. Lepas ni nak mancing kolam air tawar, jackpot 200,000 pakai umpun-umpun. Game keli confirm menang ke? Tak, kolam keli umpun je. Nah. Okey, nice. Layan. Makan saja. Road Explorer Rompin 2.7 meter. Game ni lawan. Mesin kita pakai mesin kokak je. Okuma 12,000. Saya 12,000. Oh cik, perkenalan tu mesin tu. Review. Dia menekan-nekan. Tapi road 9 kaki memang syok kalau mesin hitam besar. Siapa nak rasa? Cik, nak rasa cik? Ambil. Kang Rasa. Sama je. Sama yang macam yang ni. Pakai rod besar rasa. bagi hanya itu lebih lekat sikit lah. Lawan. Oh. Hari kita punya program memang 40 darjah. Ni yang ni letak kat pinggang. Sini. Oh gila. Kat sini. Tulang pinggang. Tahan. Tulang pinggang ni hujung. Situ. Tu kuat. Tahan. Cuma tadi. Tu ada tali orang tu. Okey, dah lepas. Wow. Kan. Sikit lagi. Kita main pas-pas baton bagi semua rasa. Kuat gila. Dia pergi balik. Oi. Pergi lagi. Menekan lah ni. Nekan lah. Pandai mancing lah abang ni. Pandai mancing lah budak ni. Pandai mancung ah. Pandai mancing. Pandai cai orang kata. Pandai cai ah. Oi, pegit. Mana. Takkan 15 kilo pula, 10 kilo dah. Asyik dia. Kan dah dia. Boleh lagi ni. Penat je ni kan. Nak tengok kata. Balik lah ni. Roto aku pinjam ah. Oh. Sampai. Kerja ni. Okey. 7 kilo ada. Tinggi sangat sini. Tujuh ada ni. Sok baik. Ya. Okey ngam. Longgar sikit ni. Bismillah. Okey. Besar. 7 ke 8. 7 ke 8. Betul crab tu. Yang timbul terasa tu. Ya, bawa ikan. Tak payah gijim ni. 8 lah. 7.
7.9. 7.9. Tak tahu ikan kau tadi, Cik? Jap. Ikan saya tadi kak. Ikan cik tadi tu. 7, 8, 9. Tapi pakai ni sedap sikit. 7.9. 7.9. 7.9. Okey. Tak 8 kilo lah. On umpun. Umpun weh. Bukan Kau kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng umpun-umpun. Aduh. Kilo. Abang Sakit kita dah 6 ekor. siut. Itu je tanggan. Itu je. Itu je tanggan. Okey. Kita dah isi jadi abang ni Oh, ada 5 minit ni boleh kita mancing last Mancing 5 minit lagi. Ni tak sampai 5 minit dah tarik ni. Tu lah. Tu bankrupt kat tengah ni. Ni hari abang ni kerja memang happy lah. Happy lah. Jangan bagi Mio cerita pasal tu bang. Jangan bagi Mio cerita. Okay, satu lagi 2 minit. Dia tak kira umpan dedak 999 dia tak makan. Labek, masih on lagi ni. Penyampaian hadiah. Sana lah, kat sana dah Ha? set. Mana sana? Jom. Kita setting dulu. Kat sini juga Bawah tak apalah, halal lah. Hadiah ada 4 je lah, yang tak dapat minta maaf Okey. Jom. Banyak jatuh kepada ni. So kita pergi kepada yang terkecil dulu lah. Apa tu kecil? Terkecil? Tak apa. Kita start yang terkumpau dulu. Okey. Mari. Tak adalah. Mari sini. Jom. Terkumpau. Bukan baik. Tak ada. Mari, jom. Bukan terkumpau. Tak cukup rezeki. Hati ada rezeki hati kat Ngah. Okey. Video dia kan? Foto kan? Foto kan? Foto. Okay, next. Yang terbanyak Terbanyak Farizwan. The king of rectangle. Okay. Farizwan paling banyak. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Siapa yang terkecil? Terkecil. Jap. Apa ni? Rashid dengan tu berapa kilo? Rashid 79. Ni Zul. Apa ni? 7.6. 7.6. So Zadu dapat dah. Zadu dapat. Okay je Zadu dapat. Itu kau PM tepi lah nanti. Okay. Santai. Okay, ni champion. Champion hari ni tak boleh buat apa lah. 10 kilo. 10 kilo. Yang. Ikan paling berat 10 kilo. 10 kilo. Hotel tak ada lawan lah. Mantap. Thank you.
Tak sempat nak buat closing. Lepas penyampaian. Oh, barai. Cik, macam mana Cik? Okey eh? Best eh? Next time boleh follow kita orang mancing eh? Boleh repeat. So kita dah ada taik kolam baru lah. Kita ada register baru, taik kolam baru. Zul macam biasa mengekalkan rekodnya. Okay guys, Papa Roger, aku hari ni tak banyak buat konten, banyak bagi kat diorang ya. So jumpa next time. Bye bye.